nak straightkan kaki, dia terangkat macam gini. Macam gini. Okey, kalau terangkat macam gini, ini adalah selalu salah satu penyebab masalah sakit lutut dan sakit di bawah pelipat. Urat dia tegang daripada bawah punggung sampai dekat tempat pelipat, and then di bahagian hip joint depan dan hip joint belakang sangat ketat dan menyebabkan sakit lutut. Dia jadi tegang dan terangkat macam ni. Betul? Ya, betul. Jadi Puan Rufina, okey, kalau untuk rasakan sedikit tegangan ni longgar, Puan Rufina boleh urut di bahagian sini. Mari saya ajarkan. Ini lutut Puan Rufina. Okey, lepas dah lutut Puan Rufina, urutlah di bahagian yang saya lukis ni tadi. InsyaAllah dia akan lebih rasa lega. Dan sekejap lagi saya akan ajarkan cara urutan di bahagian belakang. Okey, baik, bersedia. Puan Rufina, sediakan dulu minyak. Okey, lepas dah sediakan minyak, sapu di bahagian titik utama. Kita panggil dia 4 poin. 1, 2, 3 dan 4. Alright, kita tekan dulu di bahagian betul-betul bawah lutut. Tekan, pusing. Lepas dah pusing dekat kiri dan kanan, urutlah di bahagian sisi lutut. Selepas itu, kita gunakan sedikit minyak. Kita urut, pusing ya. Ini kita punya tangan. Saya guna tangan ni untuk lebih jelas ya, Puan Rafina. Okey, pusing sekeliling lutut. Dekat sini. Alright, semasa kita pusing ni tadi, boleh nampak urat di bahagian sini ataupun saraf yang tegang ni tadi bergerak. Okey, lepas tu kita urut di bahagian sisi dalam pula. Okey, pakai tangan ni boleh nampak lebih jelas. Alright. Okey, pusing. Okey, Puan Rafina, boleh ikut stepnya cara saya urut ni tadi. InsyaAllah akan lebih rasa lega dan ringan sedikit untuk masalah tegangan bila meluruskan kaki tidak boleh. Okey, lepas dah urut kiri dan kanan, urut di atas ni. Tarik ke atas ni, ada satu urat besar. Kita urut di sini untuk riliskan ni. Kita punya kedai berhadapan dengan Maidin Meru Ipoh Perak. Bersebelahan dengan Guardian. Jadi abang ada masalah apa? Lutut, sciatica, sakit pinggang, frozen shoulder, sakit perut, sakit migraine. InsyaAllah kita boleh bantu anda untuk menyelesaikan, mengurangkan rasa sakit-sakit yang anda alami. Okey,